Jika berbuka ada satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa mustajab. Sebut berulang-ulang kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pelbagai. Bagi seseorang yang berpuasa ketika dia berbuka ada satu doa yang jarang kali ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Patutnya 5 minit, 10 minit sebelum berbuka, makanan dah hidang, panggil ahli keluarga main duduk, semua duduk dekat-dekat, berdoa ramai-ramai ketika tu. Tang tu berdoa. Dan selalu saya pesan, kalau nak minta, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama redha Allah, dan yang kedua syurga Firdaus di kita dan ahli keluarga kita. Hak dunia tak payahlah, hak dunia tuan-tuan nak minta dia jadi banyak. Minta hak paling besar di sisi Allah. Yang pertama redha, yang kedua Jannatul Firdaus. Tuan-tuan tengok lagi hak bawah-bawah ni semua dia mai. Tak dua ya. Dapat dua ni dia mai anak soleh. Dapat dua ni rezeki Allah berkat. Dapat dua ni kita ahli keluarga semua Allah bagi lembut hati untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.